Macam mana kita nak tahu kedai yang dulu kita tukar cermin kereta ni pandai pasang ataupun tak? Contoh kereta ni macam 3 tahun lepas abang Rom buat, customer bayar cash, datin ni bayar cash. So hari ni datang, selepas 3 tahun kena lagi batu kan, aku buka. Bila buka nampak result kerja aku macam mana, macam mana aku pasang. So kalau aku tak pandai pasang, gam aku dah macam ular. Nampak? Ini laluan air dia cantik je. Laluan air dia cantik je. Tegak bro. Bila buang gam, Bila pun tak kena. Bila pun tak kena. Lagi sikit buang gam. Tengok, tunjuk kat orang senang tak buang gam. Bila gam cantik, gam betul-betul mengikut spesifikasi spesifikasi. Nak buang gam senang tak? Mana ada putus-putus, tak ada. Nampak? Macam aku boleh bagi barang yang sama, tool yang sama. Yang membezakan adalah pengalaman orang tu, air tangan orang tu. Itu benda yang mahal guys. Dapat ke dapat? Kalau belajar satu komen kat bawah. Bagi. Aku tembak manual pula. Dah lama tak main manual. Nak jadi expert, belajar manual. Temperate glass dah siap. Mini Cooper ni. Nampak? Temperate glass dia langsung tak nampak Mini Cooper ni. Mini Cooper ni temperate glass dia langsung tak nampak siut.